Hai Karang, pernah dengar kisah lelaki yang selamatkan dunia dalam 1 minit? Bos, tahu tak dunia pernah hampir kiamat sebab salah baca komputer dan seorang lelaki biasa je selamatkan seluruh manusia. Tahun 1983, dalam bunker rahsia Soviet, siren kecemasan menjerit memecah kesunyian. Komputer kata, 5 peluru berpandu nuklear dari Amerika sedang terbang masuk. Ikut protokol, pegawai bernama Stanislav Petrov kena lapor serangan tu. Kalau dia lapor, Perang nuklear dunia ketiga meletus on the spot. Tapi Stanislav fikir, kalau Amerika nak perang betul-betul, takkan hantar 5 peluru berpandu nuklear je. Dia ambil risiko paling gila dalam sejarah. Dia kata, itu semua ralat sistem. Beberapa minit kemudian, radar sahkan tiada peluru berpandu nuklear dilancarkan. Komputer salah tafsir cahaya matahari dekat awan. Dan sebab Stanislav percaya firasat dan naluri, Perang Dunia Ketiga tak jadi. Seorang manusia, satu keputusan, seluruh dunia terselamat.